Hai semua, jom kenali notasi muzik. Clef treble akan dilukis pada setiap awal balok. Ini kerana clef treble akan menentukan notasi A, B, C, D, E, F, G dan A pada balok. Not semi-brief dan tanda rehat semi-brief. Tanda rehat kelihatan seperti topi terbalik. Nilai not semi-brief adalah 4. Not minim dan tanda rehat minim. Tanda rehat minim kelihatan berbentuk topi dan nilai not minim adalah 2. Not crochet dan tanda rehat crochet. Nilai not crochet adalah 1. Not quiver dan tanda rehat quiver. Nilai not adalah setengah. Jom like, komen dan subscribe channel Cikgu Azra untuk belajar bersama-sama saya. Jumpa anda di sana.